Jadi dalam hal ini saya juga terpaksa mendedahkan surat yang dikeluarkan oleh APMM bertarikh 11 September. Surat ini ditujukan, tidak ada siapa yang disebutkan, cumanya disebut YDH yang dihormati, biasanya kepada polis lah. Datuk, Tuan, Puan. Pemakluman latihan pelarian dan pelolosan kursus asas Komando Star Team APMM. Jadi maknanya APMM ni ada Komando Star Team. Dan yang menarik perhatian kaminya ialah, ini faktor keselamatan. Dia ada lampiran. Dalam surat ni ada satu lampiran yang menyatakan satunya tarikh 17 hingga 22 September. Maknanya confirm 19 September tu within that range. Ya. Yang kedua, tempatnya Besut Stew Kuala Terengganu, Marang. Marang, betul. Jumlah anggota, saya terpaksa maklumkan, 30 orang. Ni yang terlibat. Pakaian black multicam, loreng ACU, pakaian awam. Itu dah tally. Yang penting lagi dari sudut keselamatan, senjata. Senjata, semalam saya tak sebut dalam perbahasan saya. Nombor satu, senjata yang bernama Colt M4 Carbine, 15 laras digunakan dalam latihan ini. Glock 17, 2 laras. Peluru keselamatan 9mm, 50 round. Peluru 5.56mm, 150 rounds. Mana 150 biji. Jadi latihan atau exercise komando ini melibatkan peluru hidup, bukan peluru kapur. Ini peluru hidup. Jadi inilah aspek keselamatan, tuan-tuan, yang kita nak minta. Kami mewakili rakyat, supaya kita diberikan penjelasan. Pihak APMM tak perlu emosi. Kami tidak menyerang personal, tak ada. KP ke, kita menghormati pegawai-pegawai penguasa kerajaan. Sebagai wakil rakyat ni kita menghormati mereka. Tetapi kita mempersoalkan dasar dan juga SOP yang digunakan yang boleh menjejaskan keselamatan rakyat. Kita bercakap ni berdasarkan fakta yang jelas. Kalau boleh kita minta pihak polis siasat kes ni, kerana laporan polis telah dibuat. Kita mempunyai rakaman sepenuh sepanjang kejadian ini berlaku. Saya rasa saya pun boleh tunjuk, ramai dah tengok benda ni.